Ui, patutlah ubat kita mahal jauh daripada kemampuan rakyat kita sendiri. Baru-baru ni seorang ahli parlimen buat satu kenyataan media berkaitan dengan ubat di negara kita ni yang dikawal oleh beberapa kroni sehingga menyebabkan ubat kita terlampau mahal nak dibanding dengan negara lain, khususnya negara Australia. Baik, jadi dalam video ni aku nak kongsikan penjelasan yang dibuat oleh program Perkhidmatan Farmasi berkaitan dengan isu perolehan dan harga ubat di Malaysia. Isu yang dah lama tahun 2018 tapi dibangkitkan balik. Padahal isu ni dah disiasat oleh SPRM. Pada tahun yang sama, beberapa tendering agent memonopoli perolehan ubat KKM bernilai 3.7 bilion ringgit antara 2013 hingga 2016. Tahun yang sama, SPRM keluarkan hasil siasatan tidak ada unsur rasuah. Bukti monopoli dah pun dibentangkan di Parlimen pada bulan Oktober 2019 berkaitan dengan harga ubat yang dikata mengelirukan. Kononnya harga ubat di Malaysia 30 hingga 148% lebih mahal daripada ubat di negara Australia. Berdasarkan daripada satu kajian akademik tahun 2012 yang dibanding harga rucik 10 jenis ubat dekat beberapa farmasi swasta di Pulau Pinang dengan harga ubat yang ada di bawah Pharmaceutical Benefit Scheme di Australia, di mana harga ubat dikawal dan disubsidi oleh kerajaan Australia secara menyeluruh. Perbandingan yang macam ni tak setara lah. Harga rucik ubat di sektor swasta dibandingkan dengan yang ada dalam sistem subsidi di negara Australia, dan dia tidak mencerminkan harga perolehan ubat di sektor awam negara kita. Jadi pembandingan yang dibuat tu tak boleh dipakai. Segala perbincangan berkaitan dengan perkara ni wajarlah berdasarkan kepada fakta, konteks yang tepat dan juga bukti semasa.